Linia Mills memulakan kursus menyelam lanjutan yang akhirnya meragut nyawanya. Tetapi bagaimana seorang penyelam boleh daripada sekadar mempelajari kemahiran lanjutan terus menemui ajal hanya dalam satu selaman di bawah pengawasan 2 orang jurulatih menyelam? PADI bermaksud Professional Association of Diving Instructors. Ia adalah sebuah organisasi antarabangsa terkemuka yang bertanggungjawab menetapkan dan mengekalkan piawaian menyelam di seluruh dunia. PADI telah ditubuhkan pada tahun 1966. Ia telah berkembang dengan pesat untuk menjadi agensi pensijilan selam skuba yang paling dikenali dan dihormati di dunia. Ia mempunyai rangkaian lebih daripada 6,600 pusat dan resort selam, serta menyediakan rangka kerja untuk penyelam mengikuti protokol keselamatan, mematuhi amalan terbaik dan menghormati alam sekitar bawah air. PADI menetapkan piawaian untuk latihan, penggunaan peralatan dan operasi selaman bagi memastikan keselamatan penyelam rekreasi dan profesional. Mereka memberi sijil kepada penyelam pada pelbagai peringkat, bermula dari pemula hingga ke jurulatih yang berpengalaman. Salah satu pusat selaman di bawah naungan PADI ialah Gulf Dive di Missoula, Montana. Tetapi pusat-pusat selaman tidak dimiliki dan dikendalikan oleh PADI. Sebaliknya, mereka adalah ahli yang membayar yuran lesen untuk menggunakan nama dan piawaian latihan PADI. PADI kemudian memberi pensijilan kepada pelajar yang telah memenuhi piawaian dalam kursus latihan yang dijalankan oleh instruktur selaman bertauliah PADI. Gulf Dive menawarkan kursus daripada penyelam baru hingga penyelam berpengalaman. Selaman kelayakan diselesaikan di tasik-tasik sekitar Montana, termasuk Tasik Sealy, 1 jam dari Missoula, dan Tasik McDonald, 3 jam perjalanan dari pusat selaman. Tasik McDonald ialah tasik terbesar di Taman Negara Glacier. Panjangnya kira-kira 10 batu. Lebarnya lebih daripada 1 batu. Kedalamannya 472 kaki. Dan ia terletak pada ketinggian 3,100 kaki. Ia terkenal dengan airnya yang dalam dan jernih seperti kristal, menjadikannya tapak selaman yang ideal untuk penyelam berpengalaman. Dan itulah salah satu sebab Linia Mills mengambil kursus selaman lanjutan dengan pusat selam Gulf. Linia sudah tahu dia mahu menjadi ahli biologi marin. Menyelam di pelbagai persekitaran akan menjadi sebahagian besar daripada kejayaannya. Semasa percutian keluarga ke Australia pada tahun 2018, Linia menyelam di perairan hangat dan jernih di terunggu sawar besar. Dia sangat menyukai dunia bawah air dan bahkan menjadi sukarelawan dalam projek biologi marin bersama Universiti Carolina Utara. Salah satu perbezaan terbesar antara terunggu sawar besar dan Taman Negara Glacier ialah suhu airnya. Sementara terumbu karang besar selalunya melebihi 80 darjah Fahrenheit. Tasik McDonald terbentuk daripada air cairan glasier dengan suhu di bawah 40 hingga 50 darjah Fahrenheit. Di situlah kepentingan memakai sut kering. Sut kering ialah peralatan menyelam khas yang direka untuk memastikan anda kekal hangat dan kering dalam persekitaran air sejuk. Sut kering berbeza daripada sut basah. Sut basah memerangkap lapisan air yang nipis di antara badan anda dan sut tersebut. Suhu badan anda akan memanaskan lapisan air itu, tetapi lapisan air itu akan bergerak mengikut pergerakan badan anda. Sebahagian daripada air itu mungkin akan keluar dan digantikan dengan air sejuk, yang bermaksud badan anda perlu memanaskan air baru yang masuk ke dalam sut. Dan air menyerap haba dari badan anda jauh lebih cepat berbanding udara. Sebaliknya, sut kering memerangkap lapisan udara di antara badan anda dan sut. Udara tidak menyerap haba dari badan anda secepat air. Jadi, anda akan kekal lebih hangat untuk tempoh yang lebih lama. Anda juga boleh memakai pakaian yang lebih tebal di bawah sut kering anda kerana ia akan kekal kering. Itu memberikan satu lapisan penebat yang membuatkan badan anda lebih hangat lagi. Tetapi, walaupun dengan kelebihannya, sut kering juga membawa risiko yang perlu disedari oleh penyelam dan yang mereka perlu dilatih untuk mengendalikannya. Udara akan dimampatkan di bawah tekanan. Ini bermakna apabila anda turun ke bawah, udara yang membuatkan anda hangat akan dimampatkan. Semakin dalam anda pergi, semakin banyak ruang udara itu dimampatkan. Untuk mengimbangi udara yang dimampatkan itu, anda perlu memasukkan lebih banyak udara ke dalam sut. Sut kering mempunyai injap pengisi yang disambungkan kepada bekalan udara anda. Hanya tekan satu butang dan udara akan dipam dari tangki anda ke dalam sut kering anda. Itu akan mengimbangi isi padu udara dalam sut. Tetapi, ia juga menimbulkan satu lagi risiko. Semasa anda naik ke atas, udara yang anda masukkan ke dalam sut anda akan mula mengembang apabila tekanan berkurang. Jadi semasa anda naik, anda perlu melepaskan sedikit udara. Jika anda tidak melakukannya, sut kering itu akan mula bertindak seperti belon dan menarik anda dengan laju ke permukaan. Jadi, sut kering mempunyai injap buang untuk melepaskan udara apabila ia mengembang. Apabila menyelam dengan sut kering, anda perlu memahami bagaimana ia berfungsi dan berlatih mengimbangkan udara dalam sut anda. PADI menawarkan kursus khas sut kering untuk membantu anda bermula dengan sut kering. Selaman pertama Linia dalam kursus air terbuka lanjutan beliau adalah di Tasik Sealy. Beliau menyewa sut basah dan peralatan dari Gulf Dive. Air tasik yang berais itu sangat sejuk
sehingga seorang pelajar lain memutuskan untuk tidak menyelam dan memberikan sut basahnya kepada Linnea untuk selaman tersebut, supaya beliau boleh memakainya 2 lapis dan kekal sedikit lebih hangat. Selepas menyelam, pemilik Gull Dive, David dan Janine Olsen mencadangkan supaya Linnea membeli sut kering. Jadi, beberapa hari kemudian pada 1 November 2020, Linnea tiba di pusat selam Gull bersedia untuk latihan selaman lanjutan keduanya dengan sut kering terpakai yang telah dibelinya. Dia bertemu dengan pelajar selam lain, Bob Gentry. Isteri Bob iaitu Shannon yang hanya ikut serta tetapi tidak menyelam, dan seorang lagi gadis yang dirujuk dalam dokumen mahkamah sebagai EG. Dan Joel Wilson. Pengajar mereka, Deborah Snow dan Seth Liston memberikan taklimat ringkas kepada mereka dan kemudian kumpulan itu berangkat untuk perjalanan 3 jam ke Tasik McDonald. Sepanjang perjalanan, Bob dan Linnea berbincang tentang selaman mereka sebelum ini dan minat mendalam Linnea terhadap biologi marin. Kumpulan itu tiba di Tasik McDonald dan mula memakai peralatan selam. Linnea teruja untuk mencuba sut kering barunya dan lebih teruja lagi kerana dia akan berasa hangat semasa menyelam. Dia selesai memakai semua peralatan dan bersedia untuk masuk ke dalam air. Apabila dia berhenti seketika untuk bertanya kepada Bob tentang penyambung inflasi tekanan rendah di dada sut keringnya. Bob, yang baru sahaja menamatkan kursus kepakaran sut kering, memberitahunya bahawa itulah tempat hos inflator sut keringnya disambungkan. Tetapi sut kering terpakai itu tidak mempunyai hos yang sepatutnya. Hos tekanan rendah ini mesti dipasang pada regulator anda. Sambungan hos itu kemudian disambungkan ke sut kering anda supaya anda boleh mengembungkan sut kering semasa anda turun dan menyeimbangkan isi padu udara tersebut. Mengembungkan sut kering bertindak untuk menyeimbangkan atau menstabilkan isi padu udara dalam sut tersebut, yang juga membantu menyeimbangkan daya apungan anda. Jadi apabila Linnea bertanya kepada Deborah Snow, instruktur beliau, apa yang perlu dilakukan, Deborah berkata bahawa dia boleh menggunakan BCD untuk mengawal daya apungannya. Penyelam memakai BCD atau alat kawalan daya apungan untuk mengawal daya apungan mereka. Di permukaan, ia dikembungkan supaya anda terapung di permukaan tanpa perlu membazir tenaga berenang untuk terus terapung. Kemudian untuk turun, anda mengempiskan BCD anda dan mula turun. Semasa anda turun, anda menambah sedikit udara ke dalam BCD anda untuk menetralkan daya apungan. Apabila anda mencapai kedalaman selaman anda melaraskan daya apungan anda dengan lebih tepat. Jumlah udara yang betul dalam BCD anda bermakna anda terapung tanpa berat. Dan pada akhir selaman anda melepaskan udara dari BCD anda semasa anda naik ke atas. Sama seperti sut kering, apabila anda naik ke atas, udara dalam BCD anda akan mengembang dan menghasilkan daya apungan positif yang akan mula menarik anda ke permukaan. Untuk mengawal kadar kenaikan anda melepaskan sedikit demi sedikit udara dari BCD anda. Shannon Gentry, isteri Bob yang tidak menyelam, memeriksa sekali lagi dengan para pengajar, seolah-olah ingin mempersoalkan jawapan itu. Tetapi Linnea bersuara dahulu dan berkata, jika mereka kata tidak mengapa, saya rasa saya akan okey. Kumpulan penyelam itu semuanya berkelayakan. Jadi para pengajar tidak melakukan pemeriksaan keselamatan pra-menyelam dan taklimat menyelam seperti kebiasaan. Mereka masuk ke dalam air pada jam 17.00 ketika cahaya mula malap. Para penyelam tidak mempunyai lampu suluh, jadi mereka perlu bergantung kepada cahaya sekeliling. Deborah Snow membawa Linnea dan AG turun ke kedalaman 16 kaki. Mereka berada di situ selama 5 minit apabila Snow membawa AG kembali ke permukaan. Udara dalam sut kering. Linnea terasa agak ketat, tetapi dia masih belum cukup tidak selesa untuk membatalkan selaman yang dia sanggup memandu selama 3 jam untuk sertai. Dan Deborah Snow juga tidak perasan apa-apa yang luar biasa. Sekarang, instruktur Seth Liston yang bertindak sebagai penyelam keselamatan turun bersama pelajar Bob Gentry dan Joel Wilson. Deborah Snow turun semula bersama AG. Keseluruhan kumpulan itu turun ke kedalaman 60 kaki. Mereka berhenti di satu birai. Bob Gentry perasan bahawa Linnea kelihatan sangat tidak selesa. Dia cuba memberi isyarat kepada Snow atau Liston, 2 instruktur dalam selaman itu, bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Tidak dapat menarik perhatian mereka, dia berpaling kepada Bob. Bob segera berenang ke arahnya. Tetapi sebelum dia sempat sampai, Linnea hilang keseimbangan dan tergelincir dari birai itu. Bob segera mengejarnya dan apabila dia berjaya menangkapnya pada kedalaman 85 kaki, dia dapat melihat bahawa sut kering Linnea sedang menekan tubuhnya sehingga dia tidak dapat bernafas. Bob terus bertindak mengikut latihannya dan dia mencapai inflator BCD Linnea. Dia mahu mengisi BCD Linnea supaya dia menjadi lebih terapung dan dapat membantunya naik ke permukaan. Tetapi BCD Linnea sudah pun penuh berisi udara dan dia masih tenggelam. Langkah seterusnya Bob ialah menanggalkan tali pinggang pemberat Linnea. Jika dia dapat menanggalkan tali pinggang pemberat itu, Linnea akan menjadi lebih ringan dan kemudian dia boleh membawanya naik ke permukaan dengan bantuan udara dalam BCD miliknya sendiri. Bob meraba perut Linnea untuk mencari gesper pelepas pantas pada tali pinggang pemberat itu. Tetapi tiada pelepas pantas, tiada tali pinggang pemberat. Linnea dan Bob masih lagi menurun.
Bob tahu setengah BCD mempunyai poket pemberat pelepas pantas yang diintegrasikan ke dalam BCD. Jadi dia meraba untuk mencari pelepas pantas itu. Dia dapat merasakan ada beberapa pemberat dalam BCD itu, tetapi tiada pelepas pantas. Bob sudah kehabisan pilihan. Mereka berada pada kedalaman 104 kaki apabila regulator terkeluar dari mulut linear. Bob telah bernafas dengan laju dan kini dia kehabisan udara. Sebelum dia ditarik lebih jauh ke bawah, dia melepaskan linear untuk naik ke permukaan sendiri dalam kecemasan. Keadaan ini di luar kemampuannya dan dia perlukan bantuan. Dia sampai ke permukaan dan mencari seseorang untuk membantu. Tetapi, tiada sokongan di permukaan. Deborah Snow timbul ke permukaan selepas menyedari 2 penyelam hilang. Bob dan Shannon menerangkan bahawa linear masih berada di bawah air dan tidak dapat timbul ke permukaan. Snow turun seketika untuk mencari linear, tetapi tidak dapat melihatnya dalam air yang suram. Selepas itu, kumpulan yang lain timbul ke permukaan. Snow dan Liston menukar tangki mereka dan membuat selaman sekali lagi. Mereka menemui mayat linear pada kedalaman 128 kaki. Tidak dapat menariknya ke atas. Mereka terpaksa menanggalkan BCD linear untuk meringankan beban dan membawanya ke permukaan. Di permukaan, mereka berada di luar jangkauan menara telefon bimbit. Sepasang suami isteri yang telah melihat kemalangan itu menawarkan diri untuk memandu selama 30 minit ke menara terdekat bagi mendapatkan isyarat dan membuat panggilan kecemasan. Deborah Snow kemudian menanggalkan komputer selam linear dan tidak memberikannya kepada penyiasat. Dia juga mengambil dokumen kursus linear yang menunjukkan perkembangan kursus tersebut. BCD linear kemudiannya dijumpai semula. Pemberat pelambung dalam poket sut kering dan BCD linear berjumlah 44 paun. Untuk saya melakukan selaman yang sama, saya hanya memerlukan sekitar 22 paun pemberat. Dan saya jauh lebih besar daripada linear. Dalam sesi taklimat selepas kejadian, Janine Olsen, salah seorang pemilik Gull Dive, bercakap dengan Bob Gentry dan menegaskan bahawa beliau adalah orang yang menyelam bersama linear, jadi beliau sepatutnya bertanggungjawab kerana tidak menyelamatkan nyawa linear. Apabila disoal, Janine Olsen memberitahu coroner bahawa rakan selam linear menyaksikan dia panik, kemudian tenggelam begitu saja ke dasar tasik selepas berenang tanpa kesukaran pada kedalaman kira-kira 40 kaki. Nasib baik, GoPro Bob Gentry dapat memberikan gambaran yang tidak berat sebelah mengenai kejadian itu. Untuk memahami ketidakcekapan dalam selaman ini, anda juga perlu tahu bahawa Deborah Snow baru sahaja layak sebagai seorang instruktur. Dia tidak layak untuk mengajar selaman sut kering dan jelas sekali tidak memahami konsep asas bahawa sut kering memerlukan hose inflator. Saya sendiri pernah mengajar di pusat selaman yang bereputasi dan saya boleh beritahu anda bahawa instruktur yang baru layak jarang dibiarkan mengendalikan sendiri. Pusat selaman yang baik menggunakan ketua instruktor yang berpengalaman untuk mengawasi operasi selaman dan membimbing instruktor baru. Memandangkan Janine Olsen cuba mengelirukan siasatan, tidak banyak keraguan bahawa memang tiada bimbingan langsung. Malah, pada tahun 2019, Gull Dive telah menyewa peralatan rosak kepada seorang penyelam yang tidak layak dan akibatnya dia meninggal dunia. Pada masa linear meninggal dunia, satu saman yang masih berjalan masih belum selesai terhadap Gull Dive berhubung insiden itu. Keluarga Mills telah memfailkan saman terhadap Gull Dive, Deborah Snow dan Paddy yang akhirnya diselesaikan di luar mahkamah. Paddy sejak itu telah membuat perubahan kepada piawaian latihan. Tetapi komuniti selam profesional mempunyai beberapa keraguan serius tentang bagaimana Paddy melindungi dirinya sendiri. Tanpa mengambil berat secara proaktif tentang cara piawaian tersebut dikuatkuasakan di pusat selam ahli mereka di seluruh dunia.